Dia boleh cakap tentera abangang, bukan tentera yang abangang, dia yang sial. Satu-satunya Perdana Menteri yang Kita- cakap tentera ni bangang. Belum ada Perdana Menteri selama saya beringat 24 tahun, belum ada lagi seorang Perdana Menteri yang bercakap askar ni bangang. Abang pesara tentera? Saya pesara tentera komando. Di Sabah saya duduk. Oh. Luar negeri saya duduk. Aduh lah. Marah. Ada lagi Perdana Menteri yang sebut askar ni bangang. Belum ada, belum pernah. Nasib baik ilmu ni. Baru siapa? Ni lah. Belum pernah lagi saya jumpa lah seorang Perdana Menteri mengucapkan pertahanan negara. Dia boleh cakap macam tu. Aduh. Aduh. Tapi hari ni dia buat satu sidang bar dia Melayu. Hari ni, Melayu, ha. tak. Selepas 2 hari, dia keluarkan kata-kata tu, dia pergi masuk camp. Merayu pula. Okey. Undi PS. Undi PS. Apa jasa PS kepada negara? Tidak.